Geng ni ex-audit negara Khabar tabung haji tak ada sakau. Ex-ketua SU Perbendaraan Khabar, masalah tabung haji ni ialah subsidi. Pakcik dah khabar dah dalam video tabung haji marin. Cara faham orang kampung macam pakcik. 1,5 juta tontonan video tu. Isu tabung haji ni, isu Barisan Nasional nak menang undi yo asal Dia beri hibah, dia beri subsidi. Betul, benda ni lah yang menyebabkan jadi defisit. Tapi dia belum sakau lagi. Cuma di bawah tajuk kelemahan urus niaga. Tu pun kerugian masih koteh yo lagi, paper loss. Sebab tu Barisan Nasional pada masa tu dia ada perisai, contohnya tanah TRX, aset-aset dan hubungan baik Najib mau Saudi. Kau pernah dengar tak dana Arab Saudi masuk serangan 1MDB dulu? Dah khabar apa? Ini dana daripada Putera Arab. Nampak? Tu nanti video Acik cerita dalam video lain lah. Masalah terjadi bila BN jatuh. Pakcik dakwa projek regime change oleh Amerika lah. DOJ ni daripada mana? Mereka lah. 1MDB, Jello, China, MS370, MS7 boleh. Sejumlah duit tiba-tiba dipam masuk ke dalam akaun peribadi Najib. Takkanlah bodoh bona orang tua tu nak sakau guna akaun peribadi atau ASB sendiri. Tu tak? Dakwahan pakcik lah. Bukti tak ada pun. Kau tak perlu nak percaya pun. Bila BN jatuh, PH dia burukkan tabung haji ni, dia guna tianggul defisit. Defisit ni dia jadikan tianggul. Saham yang ini liability, saham yang ini tak untung, ini unjuran teruk. Ni contohnya lah, orang-orang berpengaruh dalam Pakatan Harapan ni, dia bincang nak jual benda ni secara terbuka. Jadi menyebabkan siapa yang pegang tu, dia jual dulu sebelum tabung haji jual, baik dan jual. Akhirnya tianggul tu dia dah jadi lagi besar, menggila teruk Ikut faham cara orang kampung macam pakcik, Barisan Nasional ni dia tinggalkan defisit 4 bilion. Tapi masih paper loss lagi. Sebab macam cik khabar tadi lah, dia ada backup plan Tapi sebab Pakatan Harapan ni dia punya serangan tianggul defisit tu, saham pegangan semua, menyebabkan paper loss tu dia dah jadi 10 bilion. Dia meningkat 6 bilion lagi banyak daripada Barisan Nasional tu. Tianggul dia sendiri tu dah jadi makin menakutkan. Sebab dia jadikan defisit tu sebagai tianggul. Tekanan dari PAS pula untuk RCI tabung haji ni membuatkan Pakatan Harapan jadi lebih gelabah. Masa tu Amanah tolak RCI ni. Tekanan RCI. Sebelum RCI dia bayarlah PWC audit tabung haji. Ni cara orang kampung faham lah. Bermulalah projek jual aset tabung haji untuk kurangkan defisit tadi yang tianggul tadi tu. Pusing-pusing PWC ni dia ada skandal, kes seleweng audit, banyaklah kes-kes itu. Jadi pupa-pupa aset jual, duit tak dapat, yang dapat hanya dalam bentuk surat akuan hutang suku, duit dapat hanya 500 juta yo. Ni apa yang orang kampung macam makcik faham lah. Kau jangan percaya dulu, kau nak semak lah sendiri, double check. Jadi tianggul defisit ni tak selesai. Penyudah RCI pula diprogram. Bila Barisan Nasional ni dia bentuk faham, sefahaman dengan Perikatan Nasional dalam PRN, RCI ni dia lepaskan. Dengan harapan orang Melayu marah lah, tak sampai nak hadam. Tapi orang Melayu ni dia boleh postpone marah isu tabung haji ni. Sebab dia tengah bersatu nak lawan Harbi. Sekarang ni RCI tabung haji dah makan tuan. Pakcik taklah khabar Barisan Nasional tu bagus. Tapi Pakatan Harapan ni dia macam tikuih baiki labu. Melayu macam makcik, orang kampung macam makcik boleh akur tabung haji, boleh defisit kalau bagi hibah, subsidi. Tapi Melayu, orang kampung macam makcik ni dia sedih kalau aset, punca pendapatan, digadai. Gadai-gadai dah, duit tak dapat pun. Barisan Nasional juga dia buat silap. Contohnya projek Al-Rauda, 1.6 bilion hangus woi. Tapi kalau Najib ada lama dah syarikat Pak Arab tu kono. Sebab Najib ni dia G2G, government to government. Dengan Saudi ni bagus. Cik pun tak tahu apa masalah mungkin COVID ke apa ke. Projek Al-Rauda tu perhotelan kan. Ni jam ni Najib pun dah ke dalam hukuman dia lah. Jadi kesimpulan cara orang kampung macam pakcik ni faham, tabung haji ni dia defisit 4 bilion masuk Barisan Nasional. Tabung haji defisit 10 bilion masuk Pakatan Harapan. Tambah pula dia ganggu mood angsa nak botol ameh tu, dia ganggu. Tambah lagi dia jual pula angsa botol ameh tu yang milik tabung haji tu.
Tambah lagi tak dapat pun duit lepas jual angsa tu. Tambah lagi defisit jadi gila punya teruk. Kalau kau tak percaya ulasan pakcik ni tak apa. Sebab pakcik memang orang kampung yo. Nanti pakcik buat video bab idea pakcik supaya kembalikan tabung haji sebagai tabung. Dia bukan pelaburan haji, tabung yo. Bukan sebagai tompek orang-orang kaya nak hibah, nak keuntungan. Kalau nak hibah, dia pergi ke ASB Sanun ke, Skim Pak Mantelo ke. Tapi idea ni Cedi Edi Norizwan, aktivis PKR3, golak lah. Yalah, idea orang kampung. Tapi sebenarnya dia ni kampung sebelah ya dengan kampung makcik tu. Marin dia nak balik kampung itu kan, dia kena tumpang bas SKN kampung makcik. Dia kampungnya mana ada bas? Pakcik ex-ketua audit negara tu mana ada kelulusan audit. Dey Paria. Anwar tu sastera je. Menteri Kewangan pun dia. Perdana Menteri pun dia. Asenik dia bukan dia. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni ya.